Bahagian Himamat Expatriate adalah satu bahagian yang mana kami menguruskan keseluruhan PAS melibatkan expatriate di Malaysia. Bila kita berbicara tentang expatriate di Malaysia ni, kita kena tahu expatriate ni adalah tenaga pakar, okey, yang diperlukan dalam industri kita. Okey, terdiri daripada sebagai contoh shareholder director, pengarah-pengarah asing ataupun pakar-pakar asing yang diperlukan oleh syarikat di dalam negara. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai bahagian PAS Expatriate, suka saya maklumkan bahawa PAS yang ditawarkan dalam bahagian Himamat Expatriate ni ada beberapa lah. Yang pertama adalah Employment Pass, yang kedua adalah PAS Professional Visit Pass (PVP), yang ketiga RPT, PAS Resident Talent, yang keempat adalah PAS-PAS kemudahan di bawahnya seperti PAS tanggungan dan yang lain-lain.